Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami mewakili Sekolah Kebangsaan Kuala Besut, Terengganu dengan bangganya ingin berkongsi hasil kerja kepada semua. Di kesempatan ini, kami ingin memperkenalkan supervisor kami yang sentiasa membimbing dan memberi tunjuk eja sepanjang proses ini, iaitu Cikgu Hamisah binti Ismail. Terima kasih Cikgu. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli, iaitu saya, Hasrah Shazwin binti Hazli, Nur Syafiah binti Muhammad Sauti dan Nurul Nasuha binti Muhammad Asri. Kami bertiga bergabung tenaga, bekerjasama dan berusaha sebaik mungkin untuk menghasilkan pembentangan ini. Sebelum kita mulakan, kami ingin bertanya kepada anda semua. Tahukah anda, apa itu kiamat iklim? Kiamat iklim merujuk kepada situasi paling buruk akibat perubahan iklim global yang tidak dikawal, seperti suhu bumi meningkat secara drastik, lapisan ozon menipis, pencairan ais di kutub, dan kejadian cuaca ekstrem yang kerap. Jika tiada tindakan diambil, dunia boleh berdepan kehancuran ekosistem, krisis makanan dan air, serta keruntuhan sosial. Kiamat iklim, katakan tidak. Mulakan dengan diri sendiri. Apabila suhu bumi meningkat, banyak kesan buruk mula berlaku. Mari kita lihat apa kesan terhadap bumi. Terdapat 2 kesan utama terhadap bumi kita tercinta. Yang pertama, bencana alam yang lebih dahsyat. Dan yang kedua, perubahan cuaca yang ekstrim. Kesan bencana alam yang lebih dahsyat. Ini membawa maksud bencana alam semakin kerap dan kuat. Fenomena ini menyebabkan 1. Banjir besar boleh berlaku apabila hujan turun dengan terlalu lebat akibat pemanasan global. 2. Ribut taufan yang dahulunya jarang berlaku, kini muncul dengan lebih ganas yang boleh meruntuhkan rumah dan merosakkan infrastruktur. 3. Hutan pula terbakar dengan mudah apabila cuaca terlalu panas dan kering. Dan keempat, apabila hutan musnah, haiwan kehilangan tempat tinggal dan udara kita jadi tercemar. Kesan kedua menyebabkan 1. Suhu kini lebih panas daripada biasa. 2. Gelombang haba boleh menyebabkan strok haba dan membahayakan warga tua serta kanak-kanak. 3. Musim hujan dan musim kering jadi tidak menentu. Ini menyukarkan petani menanam tanaman. Tanaman rosak, hasil berkurang. Ada juga kawasan yang tidak pernah sejuk, kini mengalami salji dan frost yang merosakkan tanaman. Dan keempat, ais di kutub mencair, menyebabkan paras laut naik, mengancam negara-negara pulau. Kenapa kita perlu bertindak? Setiap tindakan kita hari ini memberi kesan. Sampah yang kita buang, tenaga yang kita bazirkan, semuanya menyumbang kepada krisis iklim. Kita tidak boleh berdiam diri. Katakan tidak pada kiamat iklim bermaksud kita mesti bertindak sekarang. Kita masih ada masa untuk berubah. Kami sediakan panduan dan 6 tips tangani kiamat iklim untuk kita amalkan bersama. 1. Gaya hidup lestari. Amalkan gaya hidup mapan. Kurangkan plastik sekali pakai, seperti straw dan bekas bungkus. Kita semula, botol, kertas, tin. Elak pembaziran makanan, rancang pembelian dan guna semula sisa. Semua ini boleh membantu mengurangkan impak negatif terhadap alam sekitar. 2. Gunakan tenaga hijau. Sokong tenaga bersih dan lestari. Gunakan tenaga solar dan angin, sumber boleh baharu. Pasang panel suria di rumah. Cas kenderaan elektrik dengan tenaga hijau. 3. Tanam pokok bermakna sayangi alam. Hijaukan bumi dengan pokok. Pokok menyerap karbon dioksida melalui fotosintesis. Pokok membekalkan oksigen dan sejukkan suasana. Kempen tanam pokok bantu stabilkan iklim. 4. Elakkan pembakaran terbuka. Hentikan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun atau bahan buangan. Asap membahayakan kesihatan dan cemari udara. Guna pemanggang elektrik atau kaedah pelupusan bersih. 5. Kurangkan pencemaran udara. Gunakan pengangkutan mesra alam, naiki bas, tram atau kereta api, kurang gas buangan. Berkongsi kenderaan dengan rakan atau keluarga. Pilih kenderaan elektrik untuk kurangkan jejak karbon. 6. Sebarkan kesedaran. Kongsikan ilmu dengan rakan dan keluarga. Gunakan media sosial sebagai senjata positif. Jadilah agen perubahan dalam komuniti. Kiamat iklim bukan sekadar ramalan, ia adalah peringatan. Namun, di sebalik ancaman itu,
Masih ada harapan. Harapan yang bermula dengan kesedaran. Harapan yang tumbuh dengan tindakan. Dan harapan yang hidup selagi kita semua memilih untuk peduli. Ingat, bumi ini warisan untuk generasi akan datang. Katakan tidak pada kiamat iklim. Ayo bertindak sekarang. Sekian, terima kasih. Hingga jumpa.